First snowfall in my life. Ah. Your glove, okay? So you need to prepare, and a few minutes will be arrived, okay? So okay. So today until now here have a snow. Video. Hai, saya dekat Jade Mountain, Jade Dragon Mountain. Ni tourist guide saya. Hai. This is mana Abah? Abah hilang. Mana Abah? Mana Abah? Abah. Kat sini lagi saya tak ada nak capai. Abah. Sekarang ni tengah snowfall. Nampak tak tu? Mama. Tada. Tengok tu. Tak nampak sebab saya itulah. Nampak tak? First salji in my life. First snowfall, bukan salji. Tira dah pernah dapat dah salji, tapi tak pernah dapat snowfall macam ni. Haha. Hati-hati licin. Licin ya. Tapi tak nampak lah dia punya bukit dia tu. Tengok tu. Cuaca dia. Tapi sejuk gila ya. Sejuk gila. Mama pegang salji Ma. Cepat Ma, nak tengok Mama pegang salji for the first time. Tada, balik. Cana pegang first salji. Hehehe. Mana? Nanti akan basah. Tak boleh pegang sangat kan saja. Mana Abah? So, bila kat sini oksigen akan kurang. So, kita akan kena pakai benda ni. Memang tak nampak cuaca ke apa. So, Tira takkan tunjuk lah dekat korang Takkan nampak apa. Tak nampak apa. So, Tira nak enjoy dekat sini. Tira nak ambil gambar semua. So, sekejap lagi lah. Sambung buat video pula. Okay. Bye-bye. First snowfall in my life. Abah bagi Mana Abah sini? Ya Allah. Nikmati Mama, nikmati. Kita kena nikmati. Pusing-pusing. Saya pasal tak di sini sebab dia tak bagi naik lagi. Jadi pusing tau. Pusing kat kamera. Belah ni. 1, 2, 3. Tak nampak apa, tapi dapat main salji. Macam mana Abah? Okay, still okay. Itu snowflake. Ma nak duduk sini je, boleh tak? Nak duduk sini. So, cara nak pakai dia ni. Dia letak. Okay. Tarik cantik. Ni yang medical punya Abah kan? Yes. So, tengok tu. Tira diselaputi oleh salji. Tak tahu nak cakap apa sebab dia macam beku. Mukanya beku ya. Muka beku. Tapi tak boleh naik atas tu. And pemandangan pun memang tak nampak lah korang ya. Sebab dia tak nampak pemandangan tapi dia dapat snowfall dengan salji. Okey lah tu.
Lantaklah pemandangan pun macam mana pun. Tapi ramai gila ya orang. Tengok tak? Ramai gila orang. Tengok tu. So kita orang boleh duduk dekat sini je lah. Boleh duduk sini, tak boleh naik ke atas tu pun. Dia kena duduk sini je. So korang sekejap ni Tira akan pergi Blue Moon apa benda tak ingat dah. So kat situ tak ada salji dah lah kot. So sekarang ni sini je yang ada salji. Tengok ah. Nak apa? Boleh tak? Tengok tu. Ha, salji. Mama saya bawa buah ya naik atas. Tengok hang jatuh. So kita makan buah lah. Tak nampak snowfall. Nampak tu. Bye bye. Ya Allah sejuknya. Ramainya ambil gambar tu. Ramainya orang. Sunny! Ramai gila orang. Tira dekat Blue Moon Lake. Tak boleh nak cakap lah. Ngantuk, sejuk, semua ada. Setara. Ramai orang. Tapi dia punya lake kan sangat jernih ya. Tengok ni lah cantiknya. Cantik. Oh my god. Mama, where are you? Tu dia. Tak situ dulu lah. Cantik. So dia ada kedai makan juga kat situ kalau nak beli. Tapi kita tak berani lah nak beli ya. Cantik tau. Autumn dengan winter. Beli, Mama beli ubi. So ni makanan yang dia ada lah. Kebab jagung. So sedap. Ni kat depan. Nampak sok apa tak Scan. Okay. So cara nak beli boleh guna Tashengo sahaja. tak nampak tu Ustaz. Letak 20. Titik kosong. Okay dah. Tu cantiknya. Tak ambil gambar ke? 走的石头看上去不对，往下走，打位往下。来来，给我掉。 Tada, ubi. Sedap. Makan ubi sejuk-sejuk sedap. Sekarang Tira dekat teater. Teater dia. So macam ni lah korang. Teater dia macam tu ya. Sejuk. Tengok tu. Bye bye. 听众好，这就是我们印象中的汉子们，汉子们，你们都站好，我们集合。 会骑马
挑看我。Tempat Sarah, dah habis. Sekejap, kenapa gelap ni? Kenapa gelap? Okey, macam gelap. So, hari ni punya trip dah habis. Sekejap lagi kita orang balik hotel, tidur, solat dan keluar untuk dinner je. Alah. Sejuk. Hello. So tadi Tira dah habis dah tengok show tu. Now Tira dekat Blue Moon Lake. Blue Dragon Lake macam tu kot rasanya. So ni adalah depan dia. Tada! Sangat cantik ya. Situ ada orang ambil gambar. Hehehe. Sekejap, Tira tak tahu nak pergi mana. Saya tersekat di sini. Di tengah-tengah hutan ini. Saya tersekat di sini. Sebab situ ada orang ambil gambar. Sini pun ada orang ambil gambar. Tapi situ ada orang. So, Tira malu. Tira datang sini balik lah. Sebab tak ada apa-apa pun. Ya bolehlah jalan kan. Dia macam dekat Gyeongbokgung Place Korea. Tapi kita duduk sini je lah. Kak Mam begitu. Kita nak pergi mana-mana dah. Saya kan duduk di sini sahaja. Dan abah saya tak tahu di mana. Marilah. Ni tempat terakhir untuk hari ni. Tempat terakhir untuk hari ini. Mungkin vlog ni akan habis kat sini je sebab sekejap lagi akan pergi makan. So Tira tak nak buat video makan. Actually best untuk buat video makan tapi tak nak buat sebab macam meja dia kecil. So susah. Lepas tu kita tak boleh nak explain sebab ada ramai orang. So macam kita mengganggu orang. So tak nak lah. Kita ambil sikit-sikit. Cantik mah sini. Cantiknya pemandangan sini. So habis kat situ je untuk vlog hari ni. Lijiang Day. 24 jam dekat Lijiang. 24 jam dekat Lijiang. So siapa yang nak datang Lijiang, korang boleh lah tengok video ni sampai habis. Memang dah habis dah korang tengok. So bye-bye. Bye Mama. See you in the next vlog. Bye-bye. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, komen, share kat ramai-ramai orang. Bye.